Baru sahaja diterima, rakyat di India sedang mengamuk dan ramai yang tak percaya semua ini berpunca daripada Messi. Hari ini merupakan penampilan pertamanya di India dan lebih daripada 80,000 orang telah memenuhi stadium untuk melihat sosok Lionel Messi dan bukan melihat beliau bermain bola. Ramai yang sanggup membayar mahal, ada yang sehingga 600 lebih hanya untuk masuk ke dalam stadium. Namun apabila Messi akhirnya muncul, dia dikelilingi oleh lebih daripada 100 orang, termasuk ahli politik, pengawal keselamatan dan orang kenamaan. Akibatnya penonton di dalam stadium langsung tidak dapat melihat wajah Messi dengan jelas ketika dia berjalan mengelilingi stadium. Messi hanya berada di situ selama kira-kira 22 minit dan selepas itu dia terus beredar meninggalkan stadium. Akibatnya penonton berasa kecewa dan marah. Ada yang sampai merosakkan kerusi stadium, membalingnya ke kawasan padang. Ada juga yang memotong papan iklan. Malah beberapa individu melompat ke padang dan hampir mencetuskan rusuhan. Dan ramai juga penonton meminta wang mereka dikembalikan. Jadi pada pendapat anda, siapa yang salah dalam hal ni? Komen pendapat anda di bawah.